Let's go. First of all, I just want to say sorry for this angle. Pinggang aku still Okay, so a little bit of recap. Korang ingat kan yang pasal apa? So korang ingat kan yang Nina ni dia masuk dalam rumah orang gila, and dia dah nak keluar dah time ni. So Andrew datang ambil dia and dia bawa balik rumah tau. Okay, so bila dia dekat rumah ni, dia dah balik rumah, dia kena pergi jumpa this one psychiatrist tau. Dia macam kena work on dia punya masalah mental dia. Which dia tak ada pun masalah mental sebenarnya, tapi dia Andrew tipu apa semua tu kan. Dia jadi macam ada problem tau. And dia punya doktor ni keep on asking question yang susah untuk dia jawab. Doktor ni tanya tau, dia kata, apa yang awak takut dengan etik tu? Dia kata, kenapa takut nak naik atas? Dia cakap, yang Nina ni cakap, dia tak tahu. Dia kata, tapi ada something deep down dalam hati dia yang cakap jangan naik atas tu. Kau faham tak? Nina ni, dia sampai lupa apa yang jadi. Tapi dia jadi takut dengan kawasan atas. So after a while, bila Nina ni ingat sikit-sikit point-point apa yang jadi kan, dia bagi tahu polis tau. And time ni Andrew semua tahu tau benda ni. Dia explain kat polis. Polis serbu rumah tu, check dekat atas, nothing. Dekat atas tu tak ada apa-apa. Dia kata bila dia cerita dekat polis benda tu, dia kata dia macam ni, dia cerita benda tu, but at the same time dia sendiri rasa benda tu delusion. Dia rasa benda tu tak berlaku tau. Sebab bila polis datang check, yang sampul surat tu apa semua, rambut 100 rambut, 200 rambut kan, tak ada pun tau dekat dalam bilik tu. So dia rasa macam memang this whole thing delusion. Dia kata disebabkan ubat yang dia ambil tu, dia terbayang-bayangkan sahaja benda tu. Dia terbayang-bayangkan yang Andrew buat benda tu semua. So bila dia dekat rumah ni weh, dia punya orang dekat dalam rumah tu macam mak Andrew apa semua kan, family Andrew, dia orang macam tak percayakan dengan si Nina ni tau. So memang Nina ni tak boleh jaga Cecilia time ni. Dia orang ada macam babysitter yang jaga Cecilia sebab dia takut yang dia akan bunuh anak dia lagi. Kiranya sekarang ni Nina, dia sendiri tak percaya dengan diri dia tau. Dia takut benda tu berulang lagi. Andrew ni memang gaslight gila lah. So bila dekat rumah tu, yang jaga anak dia, yang babysitter tu, kadang-kadang Evelyn tau, mak Andrew. Mak Andrew ni tolong jaga Cecilia. And Nina ni perasan kan, mak Andrew ni dia selalu pakai baju putih tau. Dia baru perasan baju putih, rambut blonde. So dia macam agak pelik lah dekat situ. Mak Andrew ni memang jaga Cecilia dengan baik lah, macam jaga cucu sendiri kan. And Nina ni describe mak si Andrew ni someone yang macam perfect everything. Rambut dia blonde putih, baju dia putih yang perfect. Memang someone yang kau tengok bukan selekeh. Dia memang jaga everything, terapi semua. I mean rapi. Dia punya baju semua rapi lah. So time ni dia dekat bawah, dia tengok mak Andrew jaga Cecilia. So kat bawah tu ada mak Andrew, Cecilia dengan Nina kan. Suddenly Andrew datang tau. Andrew cakap dekat mak dia, thank you jaga Cecilia, jaga anak dia kan, anak angkat. So yang mak Cecilia ni pun mak Andrew ni pun macam cakap no problem lah. Lepas tu dia cakap everything is perfect kan. Dia kata Cecilia ni baik je. Dia kata cuma satu je dia tak puas hati. Dia kata kenapa lampu dekat atas tu tak tutup. Dia nampak dekat dalam rumah ni ada lampu dekat attic tu macam tak tutup tau. So time ni muka Andrew ni merah weh. Merah padam. Dia macam malu. One thing about Andrew yang Nina perasan, dia nakkan mak dia punya macam approval. Dia macam nak mak dia suka dengan setiap tindakan yang dia buat. Dia nak mak dia approval. Dia nak mak dia macam tu, mak dia happy. So muka dia malu tau, dia kata. Lepas tu dia nak cakap something, tiba-tiba Nina ni sampuk tau. Dia terus cakap. Dia cakap sorry mam, dia kata. Ni Nina cakap, dia kata dia yang tinggalkan lampu kat atas tu. Lepas tu yang mak Andrew ni pandang dia. Dia cakap tak baik tinggalkan elektrik terbuka macam tu. Dia kata habiskan resources dekat atas bumi ni. Dia cakap macam tu. Lepas tu yang Nina ni pun macam agree lah kan. Dia kata nanti next time dia akan tutup. Dia kata dia terlupa. Dia take the blame. Dia tak nak macam mana Andrew je kena kan. Then yang Andrew ni balas tau. Andrew cakap dia kata dia ada beli makanan 3 extra. 1 jomlah dinner sekali. Lepas tu yang mak Andrew ni tak nak. Mak Andrew cakap dia nak kena balik terus. Dia kata ayah awak dah tunggu dah dekat luar tu. Ayah dia tak masuk pun tau. So mak dia keluar, Andrew, Nina dengan Cecilia makan dinner. Makan kat ruang dapur tu. Dia makan. Lepas tu Cecilia ni makan comot. Lepas tu Nina ni tengok je dekat muka Cecilia kan. Dia teringat pasal doktor yang dia jumpa tu kan. Kan doktor tu cakap kenapa dia takut dengan atas tu. Betul doktor tu suggest untuk cuba try naik atas tau. Naik ke atas and check
apa punca yang dia takut. And Andrew pun time tu macam setuju tau. Time tengah makan tu, dia kata maybe you should try. Maybe you should overcome your fear. Macam overcome apa yang kau takut. Jangan biarkan ketakutan tu makan diri kau. Macam tu lah basically. So Nina dengan Andy letak Cecilia dalam bilik untuk dia tidur. And diorang start proceed untuk naik ke attic tau. Dia naik attic. And time ni memang si Nina ni macam takut tau. Dia takut nak masuk bilik tu. And Andy pegang tangan dia tau. Andy kata, apa, kita masuk sama-sama. Kita try overcome this fear together. Lepas tu yang Nina ni macam gigil tau. Dia takut nak masuk. Yang Andrew tu buka pintu. Dia bawa si Nina ni masuk. Dia masuk dalam bilik tu. Nina ni macam perasan something macam something is weird, out of place. Bilik tu gelap gila. Lepas tu Nina cakap, hari ni bukan malam menggambang ke? Malam menggambang. Lepas tu dia kata, dia realise tingkap tu tutup tau. Macam tak boleh tengok luar. Dia dah tutup habis. Lepas tu yang Nina ni cakap kat Andrew, dia kata, abang boleh tak bukakan lampu kejap? Dia kata, gelap sangat ni, tak nampak apa. Kan time ni dia tengah pegang tangan si Nina kan. So Andrew ni macam cakap, okay, dia kata, dia tarik lampu tu tau. Dia tarik lampu tu lampu tu blinding. Cerah yang macam kau memang tak nampak apa. Memang silau kan. So yang Nina ni macam terkejut. Dia lepaskan tangan Andrew. Dia tutup mata dia tau. Dia tutup mata dia. Suddenly pintu belakang tutup. Pong. Nina terkurung lagi sekali. Terus Shibasekia tu dia buat tight lagi. Dia lock Nina tu dekat dalam bilik tu once more. This time for another reason. Sebab before this kan rambut dia tu kan. This time sebab lain. So time bilik ni cerah gila kan. Nina ni tutup mata dia. Dia slowly buka macam ni tau. So mata dia macam adjust dengan the surrounding. Dia nampak ada peti ais kecil tu lagi. And baldi biru dekat bilik tu. Which is the same thing yang dia ingat ilusi, delusion. Dia ingat benda yang time kat doktor tu kan. Yang delusion dia tu exactly the same tau. So dia macam terkejut dia jerit Andy. Lepas tu Andy dekat luar bilik tu, luar pintu tu, dia cakap, Nina, can you hear me? Dia kata. So Nina terus datang dia kata, what are you doing kenapa awak tinggalkan saya dalam ni? Lepas tu Andy cakap, do you understand? Dia kata, lampu is a privilege, electricity is a privilege. Andrew cakap, there are so many people, ramai orang dekat dunia ni yang tak ada elektrik. Sampai kat kau membazir elektrik. Dia cakap macam tu. Kenapa kau biarkan je lampu kat atas tu buka? Dia kata, last week pun mak aku ada nampak yang kau tinggalkan je elektrik tak tutup. Dia kata, kenapa kau buat macam tu? Lepas tu yang Nina ni, dia macam relapse. Dia teringat balik apa yang jadi kan. Dia macam totally realise yang benda yang dia go through dulu before this betul. So dia macam, dia terus maki hama si Andrew. You sick fuck, dia kata kan. Asshole, why did you do this to me kan? Let me out. Lepas tu Andrew cakap, before I let you out, you have to be disciplined. I have to discipline you. Dia kata. Dia macam nak disiplin si Nina ni. Kenapa kau bazirkan elektrik? Kenapa kau buat itu, buat ini? Dia macam nak dera. Bukan, dia macam Andrew ni, in a way, find it amusing. Dia rasa macam suka buat benda ni dekat si Nina ni. Okay, so Nina ni dalam bilik tu, dia ada dua choices. Sama ada dia nak buka lampu tu and terang sangat-sangat, ataupun gelap sangat-sangat. Kira macam tak ada cahaya. Dia ada dua choices that night. Nina ni dia jadi macam agak terumbang-ambing. Dia macam jadi teringat balik apa yang jadi kat dia 1 year ago. Benda yang jadi hari tu yang aku cerita tu, actually 1 year ago tau. So Andrew cakap, I'll see you in the next morning. Dia kata jumpa esok pagi. So yang Nina ni, dia masa tak boleh nak buat apa kan, tak boleh keluar. Dia look through the surrounding. Still sama, ada 3 botol air tau. Dia decide untuk tak nak minum lagi. Dia simpan air 3 tu. Dia kata takut dia akan stay in that room lebih lama. Dia macam plan ahead. So Nina ni dia macam tak boleh nak duduk dalam gelap sangat sebab tak nampak apa kan. Dia buka lampu tu, and then dia decide untuk tolak almari dalam bilik tu tau. Dia tolak almari tu sampai dekat kawasan light bulb tu. Light bulb tu ada 2 tau. And dia dapat capai 1 light bulb. So dia pusingkan light bulb tu bagi cabut 1, and 1 mati, 1 menyala. Macam tu lah. Kira macam tak terang sangat, tak blinding. So Nina ni dia tunggu sampai esok pagi. And Andrew ni tak datang langsung. So Nina ni decide untuk just lay down, jangan guna energy banyak sangat, and tunggu. Dia tutup lampu. Kan even though 1 je light bulb tinggal kan, dia still tutup. And dia gunakan macam cahaya daripada luar. Okay, the thing is kan, bila yang Andrew tu tutup tingkap tu, dia still macam ada crack tau. And boleh nampak cahaya
sikit je sunlight daripada luar. So dia gunakan tu as dia punya jam. Nak tengok dah pagi ke malam ke kan. So time pagi pun dia stay je atas katil. Dia tunggu, dia baring. And then bila dah gelap balik, kiranya macam the next day dah malam, dia dengar suara depan pintu dia. Dia kata that means Andrew dah balik daripada kerja. Andrew datang depan pintu tu, dia cakap, Nina. Dia cakap macam tu. Lepas tu yang Nina ni dia tekak dia kering sebab dia tak minum air lagi kan. Dia cakap yes. Lepas tu yang Andrew tu cakap, I'm going to let you out. Dia kata, saya akan lepaskan awak, tapi awak tak boleh bagi tahu orang apa yang terjadi dalam bilik ni. Sebab once awak cakap benda tu, orang akan ingatkan awak gila balik and Cecilia will be in danger. Kau faham tak? Dia macam blackmail si Nina ni. Dia bukan blackmail, macam dia threaten si Nina ni. Dia akan sakitkan Cecilia if Nina bagi tahu orang ramai apa yang jadi yang dalam bilik tu. So yang Nina ni dia macam, oh shit, dia kata forget it kan. Dia kata forget it, lupakan je lah. So Andrew ni cakap, this is not a negotiation. Dia kata, you follow what I say. And dia kata benda yang dia buat ni is for Nina juga. Dia kata, you learn something kan. Dia kata, awak belajar something kan. Dia kata, awak tak patut tau. Dia kata, waste electricity macam ni. It's your own fault. Dia kata, awak punca benda ni jadi. It's totally like absurd lah for someone to say that. Sebab dia macam, betul dia kata dia buat sebab Nina. Disebabkan Nina, dia terpaksa buat macam ni. What the? And then Nina dia cakap, I wish I never met you. I wish saya tak jumpa awak langsung. Lepas tu Andrew ni gelak. Dia kata apa, that's not nice. Dia kata tak baiklah cakap macam tu. Tapi dia gelak. Lepas tu dia macam puji Nina lepas ni. Dia kata apa, pandai juga awak ni cabut satu light bulb tu. Lepas tu Nina terus terkejut. Macam mana dia tahu Nina ni cabut light bulb? Mana ada orang masuk dalam bilik tu kan? Rupa-rupanya Andrew ada letak kamera orang bilik tu. Dia tahu apa benda yang Nina buat dalam bilik tu. Gila. So Andrew cakap, from now on, this is how we are going to live. This is our relationship. Awak buat tai, awak duduk atas ni. Dia kata macam tu basically. So yang Nina ni dia jadi start pening-pening. Dia tak boleh nak jawab dah apa Andrew tu cakap. Sebab too much is going on. Dengan tak minum air seharian, tak makan kan. Dia jadi macam lemah. Dia sakit. Okay, benda ni kan, from now on, si Nina ni dia memang tak boleh nak buat apa. Dia just live with it. Dia live dengan Andrew for 7 years. 7 tahun tau. And dia ni macam terpaksa just follow the order. Dia kata Andrew ni is a good husband. Provide duit, provide love, everything. Tapi deep down dia still bencikan si Andrew. Disebabkan one thing yang macam kalau si Nina ni buat salah, dia tak explain, dia tak bagi tahu, dia terus disiplin. Duduk dekat attic tu, tak makan beberapa hari. Dia ada cuba tau bargain dengan si Andrew ni. Dia cakap, dia kata dia boleh leave everything. Dia kata dia bawa Cecilia, bawa baju dia keluar dari rumah ni. I don't want anything. Saya tak nak rumah ni, saya tak nak duit, tak nak apa-apa. Saya just nak keluar je. Lepas tu Andrew gelak tau. Andrew cakap, kalau kau keluar macam tu, daripada rumah dia dengan Cecilia, aku boleh je report polis and cakap yang kau ni dah gila and colek Cecilia daripada aku. Dia cakap macam tu. Sebab si nama Nina ni dah memang tainted lah dekat dalam hospital punya list kan. Macam someone yang ada mental problem. So kalau ada buat another police call, memang kena tangkap lah Nina ni. Dia tak boleh nak buat apa. Dia dah memang bawah kurungan si Andrew ni basically. So Nina ni dia dah tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak macam keluar daripada that relationship, that house. Dia decide untuk buat Andrew benci dia. Bukan dia benci Andrew. Dia decide untuk buat Andrew tak suka dengan dia. So dia start gaining weight. So dia start marah-marah Andrew. Dia macam start wujudkan perasaan tak suka dalam diri Andrew tu terhadap Nina. Nina ni planning dia pandai tau. Dia macam start that kind of movement in that house. Sebab Nina ni dia tahu dia tak boleh nak keluar, but dia boleh buat Andrew paksa dia keluar. Macam tu Nina ni. Dia macam game balik. The game. So yang time dia nak membesarkan badan dia, bagi dia bulat kan. Dia makan kek tau, satu kek bulat besar. Dia makan sekali Andrew nampak tau. Andrew kurung dia dekat attic 2 hari straight tanpa makanan. Sebab Andrew tak suka dia buat macam tu. But still behind the back, dia still macam gemukkan badan dia and tak pergi gym, tak buat apa, bagi nampak selekeh, everything. And Nina ni pun dia cuba untuk cari Kathleen tau. Dia punya yang Andrew engage first kan. Tapi memang dia tak jumpa langsung. Dia kata dekat Amerika, dekat dia punya state tu, orang nama Kathleen berjuta-juta, ramai. So dia tak boleh nak cari that person untuk convincekan polis yang Andrew ni gila.
Sebab mesti ada sebab kenapa Kathleen tu keluar daripada that engagement. So throughout those 7 years dia dengan Andrew, almost every month mesti sekali tau dia akan duduk dekat attic tu. Sebab Andrew ni mesti akan cari apa salah silap si Nina ni. Benda kecil pun dia macam besar-besar kan Andrew. Tapi the scary thing kan, ya Andrew ni kau tak sedar pun kau buat benda tu yang di mata Andrew silap. Macam kita macam just normal je, suddenly kena duduk, kena kurung dekat attic. Wah, macam fuck up kan. So Andrew ni dia start this thing where kalau Cecilia buat perangai, mak dia yang kena kurung. Kalau Cecilia makan bersepah, mak dia yang kena kurung. Cecilia dia kau ingat tak yang time apa Millie ambil dia dekat sekolah and dia pakai baju lain daripada student-student lain. Dia pakai baju yang ada apa tassel-tassel yang macam tak selesa tu kan. Baju tu actually Andrew beli untuk Cecilia pakai, and if dia tak pakai, mak dia yang kena kurung kat atas. Baju tu memang orang kata kelakar lah, macam tak kena dengan budak kan. Cecilia malu tau pergi sekolah pakai baju macam tu. Tapi dia tak boleh buat apa, sebab kalau dia tak pakai, the next day mak dia tak ada kat rumah. Mak dia kena kurung. Cecilia ni dia nampak, dia tahu apa yang berlaku sebenarnya. So dia macam nak protect mak dia. Dia pergi sekolah dengan keadaan yang malu tau. Cecilia ni dia malu and tak selesa, baju tu macam gatal apa semua. Tapi dia paksa juga diri dia untuk pergi sekolah untuk selamatkan mak dia. Kalau tak, mak dia yang kena. Dia memang Andrew ni memang cari pasal lah basically. And yang apa, Andrew ni dia kata kalau Nina ni keluar, something akan jadi dekat Cecilia kan. And one thing yang dia nak bagi Nina ni macam on her toes and nervous, risau dalam rumah tu, dia keep peanut butter dekat dalam peti ais. Dia tahu sebenarnya, Andrew ni tahu Cecilia actually betul-betul allergic, deathly allergic dengan peanut butter, tapi dia still simpan peanut butter which is within reach budak-budak. Kau faham tak? Dia macam nak bagi si Nina ni tak boleh nak duduk diam, takut dalam rumah tu. Bangang jahat tu Andrew ni, serius. Nina ni dia dah buang peanut butter tu berjuta-juta kali dah dia kata. Tapi tiba-tiba the next day ada lagi peanut butter dalam peti. Ada lagi. Macam actually dia tak adalah macam deathly allergic. Dia jadi gatal-gatal lah badan si Cecilia tu. So Andrew ni bila time tengah makan dinner ke apa kan, dia akan masukkan sikit peanut butter tu dekat dalam makanan Cecilia, and Cecilia tu akan start naik rush, macam gatal-gatal dekat kulit dia. Dia just macam saya saja nak bagi budak tu sakit. Ni cakap kan dalam hati dia, if bunuh orang takkan buatkan aku masuk penjara. Dah lama dah aku letakkan pisau steak ni dekat dalam leher si Andrew. Dia kata dia memang geram gila dengan Andrew ni. And Andrew ada cakap kat dia tau, Andrew ni tahu yang Nina ni boleh buat anything to kill him kan. So dia kata once aku mati, dia kata kalau aku mati di dalam rumah ni, akan ada surat daripada attorney aku kepada pihak polis yang mengatakan Nina ni gila and bunuh si Andrew. Kau faham tak? Dia dah plan everything lah. So Nina ni cannot do anything. Dia macam dia just disebabkan mental health punya card tu je tau yang mengatakan si Nina ni gila. That's the one thing yang buatkan Nina tak boleh buat apa-apa. Ada this one time kan yang si Nina ni member PTA tu kan, Parents Teacher Association tu. Dia ada buat kawan tau dekat situ. Time ni diorang keluar and dia ada minum arak sikit. Dia macam mabuk-mabuk and dia punya mood mental dia macam tak betul sangat. Dia terconfess everything dekat kawan dia tau. Dia cakap dia need help. Dia kata Andrew cuba bunuh aku, cuba bunuh anak aku. I need help. I need someone untuk confirmkan this story so aku boleh jumpa polis tau. And kawan dia yang dekat PTA meeting tu macam dia kata betul ke? We have to call the police ni kan. We have to call the police. Dia kata esok kita jumpa and kita jumpa polis kan. Dia kata lepas tu yang kawan dia tu hantar yang Nina ni balik rumah. Andrew tunggu dia dekat depan pintu. And dia kena duduk dekat mental hospital tu for another 2 months. 2 months after dia bagi tahu kawan dia tu. Kau tahu sebab apa? Andrew ni bila si Nina ni buat kawan dekat luar, Andrew ni akan approach that kawan and bagi tahu hal yang pasal Nina ni gila, Nina ni tak betul, everything. And dia kata kalau Nina ada cakap apa-apa pasal dalam hal rumah ni, dia kata terus bagi tahu saya sebab she needs help. Dia kata she needs help. I have to give her medicine ke apa ke kan. So kawan-kawan Nina ni semua macam oh ya ke. So time yang Nina tu confess tu kan, kawan dia tu keluar kejap pergi toilet and dia bagi tahu si Andrew tu everything tau, apa yang Nina cakap. Sudah kiranya Nina ni macam tak boleh trust anyone. Kawan dia sendiri yang kantoikan everything dekat Andrew apa semua.
Tapi in a way macam susah agak sebab benda ni kawan-kawan dia tak tahu the truth kan. And ada juga legit detail pasal dia punya mental health problem. So jadi macam cannot blame the kawan 100% juga Tapi Andrew tu memang bangang jahat gila. Okay, so after 2 bulan dia duduk dalam hospital gila tu, dia keluar, kawan dia yang confess benda yang dia confess tu tunggu dia dekat luar. Dia terus macam, I'm so glad yang awak dapat help, awak dapat bantuan. Tapi dia tak sedar actually dia tu yang keruh lagi keadaan tau. Means macam Andrew tahu yang Nina ni still tak fully believe in him. Still bagi tahu orang pasal what happened in that house. So dia macam susah nak percaya orang dah Nina ni. Dia kata lepas benda tu jadi, Nina ni dah memang tak ada rapat dengan mana-mana kawan dah. Rapat pun just macam for the Parents Teacher Association tu saja. Just for work. Benda macam gitu je. And one more thing, kawan-kawan dia yang PTA member tu, association tu, diorang ni kan bila hantar si Nina ni balik rumah, diorang still selalu akan usah Enzo. Diorang usah Enzo sebab Enzo ni macam sama yang atraktif lah. Macam tegak badan dia apa semua kan. Muka dia pun ada atraktif. So kawan-kawan dia tu semua macam wow. Dia kata selalu dengar orang cakap je kan, dia punya landscaper tu macam handsome. But bila diorang jumpa depan-depan memang handsome teruk Handsome gila. Cecilia dengan Enzo ni macam rapat juga diorang macam kalau Cecilia nak tanam pokok ke apa ke, dia akan jumpa Enzo. And Enzo tanya approval daripada Nina, boleh ke Cecilia ni main tanah. Nina selalu bagi je. And Nina ni perasan dekat badan si Enzo ni ada tattoo. Tattoo tu tulis Antonia, nama orang, nama perempuan. And Nina ni macam trust dekat Enzo ni. Dia bukan macam orang lain. Dia jenis yang tak cakap English sangat kan. So dia tahu yang Enzo ni takkan macam pecahkan cerita kepada Andrew Dia kata dia macam dia trust dekat Enzo ni. And ada this one time yang Nina ni dia terlepas cakap sebab dia memang penat. Dia dah tak tahan dah duduk dalam rumah tu. Dia macam nak luahkan juga isi hati dia kan. Dia cakap je depan Enzo sebab dia tahu Enzo macam tak faham sangat kan. Suddenly Enzo faham Enzo pandang dia macam muka sedih. Enzo macam senior, dia macam Senora Nina. Dia macam kesian kat Nina tu Nina ni terkejut. Kenapa dia faham kenapa aku cakap benda ni. Lepas tu yang Nina ni terus macam never mind. Dia kata tak ada apa-apa. Lepas dia tercakap tu kan, yang Nina ni terus berlari masuk rumah. And then dia tutup pintu. Dia terus selain pintu. Dia pusing belakang, dia tengok ada macam sejambak bunga. Bunga tu colour rainbow, semua warna ada. Tu Andrew bagi sebab Nina ni tak act up. Nina ni tak buat hal. So macam hadiah lah basically ni. Dia tak buat hal kat rumah tu, which is like very scary kalau aku fikir balik kan. Macam kita ni anak dia, hamba abdi dia nak bagi macam tu kan. Aku rasa dia macam nak toy dengan si Nina ni, si Andrew. So Nina ni dia dah masuk dalam rumah, dia nampak pokok tu kan. Dia pergi dekat tingkap, dia intai luar tau. Dia nak tengok Enzo. And Enzo pandang mata dia. Enzo ni dia macam cuba nak tolong Nina ni, tapi dia tak boleh. Dia macam it's hard lah sebab dia just a landscaper, gardener kan dekat luar. Dia macam kau siapa nak sibuk dalam rumah tangga orang macam tu lah. And ada this one time si Nina ni dia dekat attic 24 jam tau. Dia ada something dia buat and Andrew marah. So dia duduk atas and dia macam risau apa-apa jadi dengan Cecilia. Dia kata yang Andrew ni kan cakap dekat dia cakap dekat Nina yang dia nak anak. Tapi Nina ni dia tak nak another child yang buatkan dia totally sampai bila-bila bind dengan si Andrew kan. Macam tak boleh nak lepas daripada Andrew dah. So Nina ni dia guna duit yang dia ada, dia buat pakai fake name, dia pergi klinik, dia insert IUD dekat dalam dia punya tu sebab dia tak nak anak. Dia tak nak anak dengan Andrew langsung. Dia kata yang dia cakap kan, dia ada pernah satu time tu dia kena kurung dekat attic sebab dia tak pasang room spray dekat dalam bilik tidur. Macam spray yang wangikan bilik tu kan. Dia tak pasang benda tu. So Andrew lock dia dekat atas and Andrew letak ikan busuk dalam bilik tu. So Nina ni kena bau ikan tu tau 24 hours. Lepas tu Nina ni dia jadi macam reminder dia lah untuk always spray bilik tidur tu kan. And ada this one dia terlebih spray. And spray tu sampai sakitkan mata Andrew. So kau tahu apa dia punya punishment? Dia kena duduk dekat attic tu and ambil paper spray and spray kat muka sendiri. Macam mana sakitnya Andrew kena kat mata dia kena buat benda tu juga tapi paper spray kat muka. Gila Andrew. So masa yang dia punya punishment paper spray tu, dia memang tak boleh buka mata tau si Nina ni. So dia duduk dalam bilik tu kan, dia pejam mata kan. Dia bila mata dia dah okey, baru dia macam kedip-kedip kan. Dia cuba cari macam
cara nak keluar dari bilik tu, dia intai dekat tingkap bilik tu tau. Dia intai sekali Enzo kat bawah. And Enzo pun pandang dia at the same time. And dia nampak muka Enzo terkejut. Dengan keadaan muka dia paper spray tu kan macam pedas kan, merah-merah apa semua. So macam Enzo realise benda yang dia cakap tu is totally true. So at this moment, the only person yang betul-betul tahu kes ni Enzo je. Enzo, and kalau kita count sekali Cecilia jugalah. But outside people, Enzo seorang saja. And I believe that this is probably the moment yang Enzo jarang macam pergi into another house untuk buat kerja. And dia memang stay dekat rumah Andrew ni. And Nina cerita lagi, ada this one time dia kata dia cuba untuk save duit, save money yang Andrew bagi dekat dia, so that dia boleh guna duit tu untuk keluar berambus dari rumah tu dengan Cecilia tau. And Andrew jumpa duit tu. Andrew tak cakap apa, Nina terus kena kurung kat atas tau. Dia kena kurung, and then bila dia pergi kerja, and Andrew pergi kerja, Nina seorang-seorang je lah kat atas kan. Suddenly ada orang cuba nak buka pintu dia tau, pintu bilik. Macam terkejut lah, dia kata, uish, apa tu kan. Sekali tu Enzo cuba buka pintu tu. Dia cakap macam ni lah, Nina, it's Enzo, dia kata, Nina, I know you are in there, dia kata. Enzo tu masuk dalam rumah tu tau untuk selamatkan Nina. Lepas tu Nina ni dia macam takut tau. Dia bukan takut kat Enzo, dia takut Andrew tahu pasal apa, Enzo tahu benda ni. So Nina ni berlakon, dia kata I'm fine. Dia kata saya okay je dalam ni, nothing happen. Lepas tu Enzo ni cakap, if you are fine, kalau awak okay, kalau Nina okay, buka pintu ni sekarang, saya nak tengok. Sudah, memang Enzo tu nak tolong lah. Time ni Nina ni macam dumbfounded. Dia macam struck kejap. Dia kata perfectnya English Enzo ni. Jeng. And Nina ni cuba untuk cover lagi. Dia cakap saya okay je, saya tengah busy ni, tengah buat kerja. Dia kata tak ada apa-apa lah, tak ada apa. Dia macam tak nak bagi Enzo tu cuba masuk. Lepas tu Enzo tu jerit out. Dia cakap, you told me your husband torture you and lock you in the attic. Sudah. Lepas tu time ni memang Nina macam terdiam lah. Dia kata dia bagi tahu benda tu kat Enzo sebab dia expect Enzo ni tak faham English, dia kata. Tapi rupa-rupanya Enzo ni faham. And English dia perfect. Sudah. So Nina ni dia cakap lah, dia kata macam mana awak boleh masuk rumah ni, macam mana awak boleh masuk. Tu Enzo kata, saya tahu yang awak tinggalkan kunci dekat bawah kapet depan pintu rumah tu. Dia kata sekarang bagi tahu kat mana kunci pintu bilik ni. Dia kata bagi tahu sekarang. Lepas tu yang Nina ni macam tak boleh nak jawab. Okay, so deep down Nina ni dia nak keluar tau daripada bilik tu. Tapi dia tahu if Andrew tahu yang dia keluar by Enzo tolong, both of them akan kena something tau. Sebab Andrew ni dia punya power, dia punya duit, kau memang tak boleh imagine the things that he would do. Macam tu. So Nina ni dia terus menangis tau. Dia kata stop, dia kata kalau tak nanti apa-apa akan jadi dekat Cecilia. Dia kata something could happen to Cecilia, just stop, just leave me in here, dia kata. Lepas tu Enzo terus cakap, dia kata tu semua excuse. Dia kata pergi ke belakang sikit, saya nak pecahkan pintu ni, dia kata. Enzo macam nak langgar pintu tu tau, sebab Enzo ni gagah. Lepas tu yang Nina tu nangis kan. Dia kata stop, dia kata jangan. Dia kata awak nak kena deported ke, dia kata Andrew boleh buat benda tu dekat awak akan dihantar balik ke negara awak kan, dia kata. Lepas tu yang apa, Enzo tu terus diam tau. Enzo tu dia cakap you want me to leave, dia kata awak nak saya pergi. Lepas tu yang Nina tu cakap dia kata pergi je, dia kata everything will be back to normal, dia kata. Nina ni kan dia macam benda tu dah jadi macam normal bagi dia benda ni. Dia jadi macam kejap okey, kejap tak okey kan. Kejap okey, kejap dia kan kalau dia keluar daripada bilik yang dekat attic tu, dia jadi macam normal day tau dia kat rumah. But suddenly bila kena kurung, dia kena dera. Orang luar tak nampak benda tu. Orang luar nampak macam everything is fine, everything is normal. Sedih lah. So Enzo ni dia cakap okay fine, dia kata if tomorrow, esok pagi, awak tak keluar lagi daripada bilik ni and saya nampak awak still kat atas ni, saya akan pecahkan pintu bilik ni, Enzo cakap. Lepas tu yang Nina ni cakap okay, dia kata time ni memang air dalam bilik tu dah sikit lah sebab Nina ni dah minum air tu kan. So dia memang perlukan bantuan pun the next day. Lepas tu yang Nina ni expect dengar bunyi tapak kaki pergilah kan, tapi tak pergi tau. Means Enzo still depan pintu bilik tu. So ni Enzo cakap macam ni tau, you do not deserve to be treated this way. Dia cakap macam tu depan pintu tu. And then baru dengar bunyi tapak kaki dia pergi. So that night Andrew balik kerja, dia keluarkan Nina tau daripada bilik attic tu. So Nina ni keluar pergi toilet and check muka dia, mata dia swollen, merah, muka dia merah habis. So dia macam sedih lah tengok keadaan dia kan. And dia expect esok beberapa hari akan datang Andrew ni akan okay balik and bagi dia bunga, bagi dia diamonds, bagi dia jewelry, macam nak make up for that kurung dia dekat atas tu. Dia macam bagi Andrew benda tu tak ada apa. Dia kata bagi hadiah, bagi bunga, okey lah, dia macam tu bagi Andrew.
And the next morning, time Andrew nak hantar Cecilia pergi sekolah, dia letak Cecilia belakang kereta and dia drive pergi tau. And Nina ni intai daripada dalam. And dia intai, dia tengok Enzo ada dekat depan rumah dia, dekat kawasan garden dia tu kan. Dia tengok Enzo tengok dia. Lepas tu bila kereta tu dah belah kan, dia pergi jumpa Enzo tau. Dia happy tau, dia cakap, see, dia kata, I'm fine, I'm okay. Okay je semua, dia kata. Lepas tu Enzo pandang dia, Enzo tak senyum langsung. Muka Enzo macam geram. Enzo cakap, really? Dia kata, really? Dia pandang muka Nina tau. And Nina macam terkedu. Lepas tu Nina ni tengok Enzo kan, Enzo tengah pegang gunting besar untuk pokok-pokok. Dia cakap kalau gunting tu go through badan Andrew, memang Andrew mati terus. Memang time tu dia berharap macam si Enzo ni bunuh Andrew tau. Tapi dia tak boleh nak suruh Enzo buat macam tu kan, macam tak patut lah. And then Enzo sendiri cakap, dia cakap, tell me the truth. Lepas tu Nina ni cakap, you don't want me to tell you the truth. Awak tak nak tahu benda yang sebenarnya, dia kata. Lepas tu Enzo tu pandang dia balik, dia cakap, tell me. Bagi tahu everything, A to Z. So since that day, Enzo ni kerap ada dekat kawasan rumah si Andrew ni tau. Dia nak check on the situation, check on what happened dalam rumah tu. That's why yang Enzo tu memang selalu dekat rumah tu. Si Nina ni cakap kan, every time dia bagi tahu someone, dia mesti akan kena masuk balik rumah orang gila tu. Sebab si Andrew tu dah contact kenalan Nina semua kan. Tapi si Enzo ni dia tahu yang Andrew tu tak boleh nak macam manipulate Enzo. Enzo kan macam berlakon, dia tak pandai English apa semua kan. So that day, that sunny day, dia tulis ni, I tell Enzo everything. Nina bagi tahu Enzo from A to Z. So Enzo ni macam terkejut. So bila yang Nina ni bagi tahu Enzo yang kes Cecilia dalam bathtub tu apa semua kan, Enzo ni muka dia jadi macam marah. Muka dia jadi bengis tadi. Lepas tu kau tahu tak, si Enzo ni cakap bahasa Itali tau. Dia macam menjerit. Tapi yang Nina ni tak faham tau. Tapi dia tahu benda yang dia jerit tu kata kesat, kesuat. Lepas tu dia cakap macam ni, I will kill him. Tonight I will kill him. Dia cakap dekat Nina. Sebab Enzo ni memang sangat-sangat geram dengan Andrew tu. Tu macam impian si Nina ni kan. Tapi tak boleh lah. Lepas tu Nina cakap, dia kata tak boleh, nanti awak akan masuk penjara kan. Tapi deep down Nina ni nak. Lepas tu yang Enzo tu cakap, fine, dia kata, if awak tak nak saya bunuh dia, saya nak awak cerai dengan si Andrew tu. Leave Andrew. Lepas tu yang Nina cakap dia tak boleh. Dia kata dia tak boleh, memang dia tak boleh nak tinggalkan Andrew ni. Dia kata, awak boleh ke carikan saya new identity, belikan saya airplane ticket, bagi saya keluar daripada negara ni. Dia cakap macam tu kat si Enzo tau. Lepas tu Enzo cakap, no. Tapi dia kata, I know people. And Enzo cakap dia tahu someone. Ni dia cakap, ni Enzo tau. Dia cakap, he rubs his chin, I will find a way. I know some people, I will help. Nina ni, dia nak sangat Enzo tu tolong dia. I want so badly to believe in him. So both of them make a plan now. So diorang decide untuk meet up and do this plan. Macam do this plan ni. Nina, dia bangun pagi bila Andrew dah pergi kerja, dia drive kereta dia. Dia bukan pergi straight ke rumah si Enzo tau. Dia tahu Andrew ada letak tracker dalam kereta. So dia pergi dekat McD, fast food chain. Dia parking situ and then dia naik kereta lain untuk pergi rumah Enzo. Dah sampai rumah Enzo, dia jumpa Enzo and Enzo bagi dia beer tau, untuk macam loosen up. And then Enzo explain everything. Enzo cakap, your case, dia bagi tahu dekat Nina, is similar dengan kakak saya. Dia kata, my sister punya husband is exactly like Andrew. Someone who's rich, power, ada banyak power, and do anything untuk tear down kakak dia, bagi kakak dia sakit. So dia kata, and dia explain nama kakak dia Antonia. Ingat tak Antonia kat mana? Kat tattoo dia tu kan, tattoo badan dia. Meaning to say, dia kata dia buat this demi kakak dia. Kakak dia kena tolak daripada tangga atas by her husband, yang kakak dia jatuh bangun dekat, dia still tak sedarkan diri. Kakak si Enzo ni tak sedarkan diri langsung sampai sekarang. Dia still kat hospital disebabkan husband dia. So Enzo ni dia macam nak prevent the same thing from happening to Nina. So Enzo ni cakap dekat Nina, dia kata since kakak dia jadi macam tu, dia decide untuk take things into his own hand and dia punish suami kakak dia. That's why dia kena lari daripada Itali pergi ke Amerika. Dia kena macam tukar identity dia.
which is exactly what Nina nak kan, cari new identity and keluar daripada rumah tu. Lepas tu si Nina tu tanya tau, did you actually kill the husband of your sister kan? Lepas tu Enzo cakap tak, dia tak sempat nak buat benda tu. Enzo cakap dia tak sempat nak bunuh husband kakak dia, and dia terpaksa keluar daripada negara tu tau. Dia keluar and then dia go to America. Enzo ni explain, dia kata kalau dia pergi balik ke Itali jumpa kakak dia akan dibunuh. Which means dia actually did something yang dia tak boleh nak cerita dekat Nina tau. Lepas tu dia cakap kat Nina, if awak nak keluar daripada tempat ni, there are things yang awak kena prepare dulu. Ni apa yang Enzo cakap. Enzo cakap, you will need passport for you and Cecilia, driver license, birth certificate dengan duit cash. Duit cash tau. This is important. Lepas tu yang si Nina ni cakap lah, cash, duit. So I need more money, dia kata. Duit dia kan kena si Andrew ambil hari tu kan. So Enzo ni cakap, I have money. Dia kata, I have a little bit of money, tapi you still need to top up. Sebab nak buat semua fake identity apa semua tu pakai banyak duit tau. And Enzo ni ada kenalan yang boleh tolong benda-benda tu semua. And then beberapa hari after that, yang si Nina ni memang dah prepare everything tau. Duit tu, certificates, license apa semua dah ada. And then dia pagi tu kena hantar Cecilia pergi sekolah. Dia hantar Cecilia, lepas tu Cecilia pakai baju yang pelik tau sebab Andrew beli kan. Sampai kat sekolah tu Cecilia tanya dia, balik nanti ibu ambil kan, dia kata kat Nina. Sebab dia tak nak Andrew ambil tau. Dia macam ni tau. Cecilia tu dia tahu if Andrew datang ambil dia, means Nina akan hilang for couple of days. Dia macam tu daripada dia kecil lagi. Dia tahu kalau yang datang ambil tu Andrew, mak dia dalam kesakitan. Macam tu. So yang Nina ni cakap yes, dia kata dia akan ambil. Dia janji dengan anak dia tau. Sebab that is the day yang bila dia balik dari sekolah, dia orang ni akan terus cabut lari daripada tempat tu tau. Guna certificate and fake identity tu apa semua. So memang happy lah time ni. Nina happy lah. Dia lepaskan Cecilia tu masuk sekolah, and then dia drive back home. Dia buka pintu, Andrew dekat depan tu dengan cash yang banyak, birth certificate dengan fake identity, ID card. Mampus. Time tu yang Nina ni memang jantung dia dah drop. Dia kata it is now or never. Dia kata if Andrew tangkap aku sekarang ni, memang aku dah tak akan keluar dari rumah ni sampai bila-bila. Dia kata sebab everything has been planned, dah banyak duit dikeluarkan kan. So Nina ni dia macam tak boleh nak buat apa. Dia jerit, dia terus lari keluar dari rumah tu. Dia kata leave me alone kan. Dia keluar, dia berlari pergi dekat main road depan rumah dia tu. Dia cakap kalau let's say lah orang tanya dia kenapa dia berlari dekat main road tu menjerit apa semua kan, mesti Andrew akan cakap yang si Nina ni dah relapse, dah jadi gila balik. So macam Nina ni dia berlari, dia go straight to rumah si Enzo tau. Pergi rumah Enzo, and then yang Enzo ni cakap, we go to plan B. Dia kata yang time ni memang Nina ni dah menangis tau. Time ni si Enzo tu baru nak naik truck dia tau, baru nak pergi kerja kat kawasan rumah si Nina tu. And Nina ni datang berlari nangis. Enzo ni terkejut. Lepas tu Enzo ni terus tarik dia pergi tempat lain kan, sebab dia tak nak orang nampak macam yang Nina ni having an affair dengan Enzo. Macam cheat on si Andrew tu. So dia macam bawa tarik tu, dia tanya Nina everything. Nina explain. Lepas tu Enzo cakap we go to plan B. There's no time, dia kata. Lepas tu Nina tu cakap plan B tu apa, tak ada cakap pun kan. Lepas tu Enzo pandang dia dekat mata si Nina tu. Dia cakap I kill him. Enzo nak bunuh dia. Lepas tu memang time tu si Nina ni cakap tak boleh. Dia kata this is not right. Dia kata kita kena cari another way kan. So then si dia orang berdua ni macam plan something. While dia orang tengah plan ni kan, si Enzo ni dia tengok Nina macam kakak dia tau, sister dia Antonia tu. Dia kata dia teringatkan kakak dia. Dia macam sedih. Dia kata ada lagi other people, other women out there yang having the same problem. So Nina cakap dekat Andrew, dia kata if you kill him, we both akan masuk penjara. Kita dua akan masuk penjara. Lepas tu yang Andrew dengan Nina ni cuba fikir another way, and then suddenly Nina dapat idea. Dia kata this might work. Dia kata plan ni mungkin akan terjadi, but dia akan jadi because of Andrew. This is all on him. So Nina ni explain, dia kata dia akan cuba cari housemate yang cantik, yang badan dia nice and suka pakai baju putih and rambut blonde, which is exactly the type of woman yang Andrew suka. So dia macam okay, this is the right plan. Dia kata this might work. And Nina ni dia upah private investigator untuk cari people yang fit the kriteria yang dia nak, yang those kriteria. And dia dapat this one name, nama Wilhelmina Calloway.
which is nama sebenar Millie. Millie kan dia guna nama lain dia kan, dia tak guna nama lama dia. So while dia explain dia punya plan ni dekat Enzo, Enzo pandang kat dia, dia kata, is this right? Is this right? Dia kata, this is macam kau push other people to your place. Macam kau replace yourself for another woman yang akan rasa sakit apa yang kau rasa dulu. Dia kata, is this right? Dia kata. Lepas tu yang Nina ni explain, dia kata, this is not right, but dia kata the only way for her to get out of this house is this way, and the only reason why dia stuck dekat rumah tu is because of Cecilia, dia kata. And dia punya kriteria yang dia minta private investigator tu cari kan, is someone yang tak ada anak, tak ada family, tak ada anything yang terikat dengan family or orang luar. So which is exactly Millie. Memang nice gila kan, fit the criteria. And one more thing, dia dapat tahu yang Millie ni baru keluar penjara, which is another additional bonus point lah, which is someone yang macam nothing macam tu. And Nina ni juga dia nak someone yang desperate nak duit, desperate nak cari kerja. And private investigator tu find out that Millie baru kena pecat daripada tempat kerja, and polis datang tempat kerja dia tu tau. Which means Millie tu memang nak sangat-sangat kerja tu and would do anything to stay in that house despite benda yang dia bagi dekat that pekerja. Macam Nina kan dia macam basically mentally torture Millie for first kan. So dia nak someone yang boleh withstand benda tu. Sebab Nina dia kena buat those things, kena buat benda-benda tu so that the person yang dia hire akan rasa macam Andrew ni deserve better and Andrew ni tak deserve Nina. So that somehow, some way, that housemate akan fall in love dengan Andrew and rasa macam suka dekat Andrew and cheat on Andrew, and Andrew akan buang dia daripada rumah tu, kick her out. That's the plan. Nina ni pandai tau. Dia tahu weakness of Andrew ni. Dia nak isteri yang perfect. Which is exactly why Nina start gemukkan badan dia, burukkan badan dia, and tak touch up rambut dia. Kan ada satu part dalam cerita ni yang time yang dia mengamuk tu, rambut dia macam orang tak betul. That is all planned by Nina. Oh my god, Nina ni actually very pandai, very like plan out, everything is planned. Dia tahu Andrew is not sama yang kau boleh belah macam tu je. Dia akan buat, dia akan cari kau sampai ke lubang cacing. And this is the only way yang buatkan hati Andrew ni willingly buang Nina daripada rumah tu. So then bila Millie tu masuk daripada rumah tu kan, dia dah lepas di interview apa semua tu, dia nak letak Millie dekat attic. Dia tahu Andrew tak akan suka benda tu, sebab attic tu lah tempat dia nak dera isteri dia kan, Nina tu. But at the same time, Nina ni tahu juga some way and somehow family si Andrew ni dia macam moving into town tau, macam dekat dengan rumah tu, and diorang ni memang perlukan bantuan. So they need a housemate, and diorang dah tak ada macam another space untuk letak someone kan. So diorang memang terpaksa letakkan Millie tu dekat attic. Semua ni memang dah Nina plan nicely lah. So Millie duduk atas, and dalam hati Andrew ni, Nina tahu dia rasa macam something is fulfilled bila ada orang duduk dekat atas tu. And Nina ni also fikir juga, dia kata if someone is up there, dia dah takkan duduk dah dekat atas tu, sebab nowhere dia boleh kena dera. Okay, so actually rumah tu dia ada another room tau, room macam guest room. Andrew suruh letak Millie kat guest room tau, sebab dia nak gunakan attic tu tempat nak dera si Nina. Tapi Nina ni counter balik tau. Nina ni cakap dekat Andrew, dia kata kalau parent you datang, parent you nak duduk mana? You nak suruh parent you duduk dekat attic ke? Dia lawan balik tau si Andrew ni. So Andrew ni mesti terdiam. Dia kata dia macam fikir sejenak kan. Lepas tu yang Nina dia cakap, kalau awak nak pecat dia, pecat je lah, tapi kita kena biarkan dia duduk dalam rumah ni and help us first. Lepas tu Andrew cakap dekat Nina, I will fire her. But the thing is, Andrew tak pernah fire si Millie tau. Sebab apa? Sebab Millie tu hot, Millie tu lawa, Millie tu cantik, and badan dia apa semua kan, nice. And ingat tak time yang si Nina ni bagi baju dekat Millie, baju putih-putih semua kan. Kan Andrew suka sama yang pakai baju putih. Bila si Millie tu pakai baju putih, that's why dia macam fall in love dekat Millie tu. Nampak tak bijaknya si Nina ni? Dia dah nampak, dia dah belajar dah gerak-geri, and otak si Andrew ni macam mana, otak bangang dia ni, aku geram. Dia memang dah tahu, dia dah plan everything. And dekat sini plan Nina, dia cakap this will only work if 3 things happen. First, Millie and Andy have a mutual attraction. Done.
2, Millie hates me enough to sleep with my husband. Done. Third, they have the opportunity to kick me out. Done. So dia kata those criteria is easily manageable, easily attainable, and dia kata yang diorang ni memang attracted to one another since Nina ni kan dah startkan memburukkan badan dia and tak pergi hair appointment, tak pergi nail appointment. Kan bila dia tak pergi hair appointment dia kena kurung kan. But since dia tak boleh nak kurung, so dia just let the hair grow. Biarkan dark roots tu apa semua. Dia kata untuk biarkan Millie benci dia, dia kata dia buat everything untuk buat dia bekerja keras kat rumah tu. Ingat tak yang dia sepahkan dapur, dia keluarkan semua barang-barang makanan. Dia kata Millie tu hilangkan dokumen-dokumen PTA. Semua tu dia terpaksa buat lah. Dia terpaksa buat bagi Millie benci kat dia. Dia macam serba salah actually Nina ni, tapi dia tak boleh nak buat apa. That's the goal. So daripada first yang aku cerita tu, yang buatkan kita tak suka dengan Nina tu, semua dia buat tu bersebab. Nampak tak, the game kita sekali Nina ni. Sebab first time aku baca ni memang aku tak suka gila Nina. But bila kita dapat tahu dia punya like reasoning behind it, oh rasa kesian tu, rasa macam sedih. Dia terpaksa let go everything just so that dia boleh selamatkan anak dia, selamatkan diri dia. Dia tak nak juga Enzo masuk penjara sebab Enzo memang kalau boleh dia nak bunuh je Andrew time tu. But Nina ni still fikir pasal others. Dia fikir pasal orang juga. And Nina juga before dia buat yang procedure untuk mengandung tu kan, yang guna doktor tu, dia call mak si Andrew ni tau. Dia cakap dia mengandung. And dia minta mak Andrew ni hantar barang-barang baby Andrew. Time Andrew baby kan, ada barang-barang tu mak dia simpan tau. Dia minta hantar barang tu ke rumah dia sebab nanti bila anak dia dah lahir, anak dia boleh pakai. But the thing is kan dia tak boleh mengandung. Dia pakai IUD tu kan. So benda tu bila si Andrew tu nampak that box, nampak barang-barang baby tu, it like buat dia macam mentally disturbed, mentally tu sedih, mentally marah. Dia kata dia buat macam dia game Nina ni game Andrew balik while dia tak sedar. Sebab dia tak tahu yang Nina tu bagi tahu mak dia untuk hantar barang tu tau. So dalam hati Andrew ni, dia lagi membuat-buat rasa marah, rasa nak anak. Dia nak anak tapi tak boleh. Dia jadi macam, I need another person, I need another girl, I need another woman. So that's why Andrew ni nakkan Millie. And Nina ni, dia tahu nail is on the coffin when dia nampak GPS tracker dekat phone Millie tu dekat hotel yang dia pergi time theater tu. Dia kata, done. Everything is done. Everything is in place. I am out of the house. Dia tahu this is that moment Andrew is truly in love dengan Millie. Crazy. Roller coaster. Serious. So the story goes back to Nina dekat hotel yang dia bakar gambar Andrew tu kan. Suddenly ada orang ketuk depan hotel room dia tu. Dia cakap, fuck, Andrew ke? Andrew jumpa aku ke? Andrew cari aku ke? Dia kata dia takut sangat. Dia tak nak jumpa Andrew dah. So dia pergi dekat bilik tu, dia tanya, who is it? Enzo. Enzo datang. Alright guys, that's all for today's episode, today's chapter, today's part. I'll see you guys in the next video. Aku rasa korang tak expect what will happen next. I'll see you guys in the next video and thank you. Bye bye.